Tuan-puan, bayangkan satu hari nanti anak kita berdiri di hadapan peluang besar, tetapi dia tidak melangkah, bukan kerana dia tidak mampu, tetapi kerana dalam fikirannya ada satu suara yang berkata, aku tak cukup baik, dan suara itu bukan datang dari orang luar, tetapi terbentuk dari rumah sendiri. Hari ini saya ingin ajak kita renung satu perkara yang sangat serius. Jangan patahkan keyakinan anak. Kerana bila keyakinan patah, ia sangat sukar untuk tumbuh semula. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan-puan yang saya hormati, masalah paling bahaya dalam pendidikan anak bukan kegagalan akademik, bukan kenakalan remaja, bukan kecuaian kecil. Masalah paling bahaya ialah apabila keyakinan anak perlahan-lahan patah tanpa kita sedar. Keyakinan tidak pecah dengan bunyi kuat. Ia retak sedikit demi sedikit. Setiap kali kita berkata, kamu ni memang tak boleh, kenapa lembab sangat? Sudahlah ayah buat sendiri. Kita mungkin fikir itu sekadar kata-kata biasa. Tetapi bagi anak, itu adalah definisi diri mereka. Anak kecil melihat ibu bapa sebagai sumber kebenaran. Jika ayah berkata dia malas, dia percaya dia malas. Jika ibu berkata dia tidak pandai, dia percaya dia tidak pandai. Dan lama kelamaan, anak tidak lagi mencuba kerana takut gagal. Masalah kedua ialah budaya memalukan. Kita menegur di depan adik-beradik. Kita membandingkan di depan saudara mara. Kita mengungkit kesalahan lama berulang kali. Setiap kali itu berlaku, harga diri anak semakin susut. Anak mungkin tidak melawan, tetapi dalam hati dia mula berfikir, aku memang takkan jadi apa-apa. Masalah ketiga ialah ketidaksabaran kita. Kita mahu anak cepat faham, cepat berubah, cepat berjaya. Tetapi kita lupa bahawa keyakinan dibina melalui proses. Anak perlu ruang untuk gagal tanpa dihina. Anak perlu ruang untuk belajar tanpa dipatahkan. Tuan-puan, anak yang keyakinannya patah akan menunjukkan tanda-tanda tertentu. Takut mencuba perkara baru. Cepat putus asa. Bergantung sepenuhnya kepada orang lain. Takut bercakap di hadapan orang. Dan kita mungkin akan menyalahkan mereka kerana kurang berani. Sedangkan mungkin kita yang mematahkan keberanian itu. Ini bukan untuk menyalahkan, ini untuk menyedarkan. Kerana jika kita tidak berhenti sekarang, kerosakan itu boleh menjadi luka jangka panjang. Tuan-puan, keyakinan adalah asas kepada kejayaan. Anak yang yakin mungkin tidak selalu berjaya, tetapi dia akan terus mencuba. Anak yang tidak yakin mungkin berbakat besar, tetapi dia tidak berani melangkah. Keyakinan terbina melalui 3 perkara. 1, rasa dihargai. 2, rasa diterima walaupun gagal. 3, rasa dipercayai. Apabila anak cuba sesuatu dan kita berkata, bagus, teruskan, keyakinan tumbuh. Apabila anak gagal dan kita berkata, tak apa, kita cuba lagi, keyakinan menjadi lebih kuat. Tetapi apabila anak gagal dan kita berkata, ayah dah kata dah, keyakinan itu retak. Tuan-puan, kita perlu bezakan antara membetulkan kesalahan dan mematahkan diri. Menegur tingkah laku itu perlu, tetapi menyerang identiti itu merosakkan. Kamu buat salah berbeza dengan kamu memang salah. Kata-kata kita menjadi suara dalaman anak. Suatu hari nanti apabila mereka berdepan cabaran hidup, suara yang muncul dalam fikiran mereka adalah suara kita. Adakah suara itu menyokong atau menghukum? Jika kita mahu anak berdikari, kita perlu beri mereka peluang mencuba walaupun tidak sempurna. Jika kita terlalu cepat mengambil alih kerana tidak sabar, kita sedang mengajar anak bahawa mereka tidak mampu. Keyakinan juga memerlukan kepercayaan. Percaya bahawa anak boleh belajar. Percaya bahawa anak boleh berubah. Percaya bahawa anak ada potensi. Tanpa kepercayaan kita, mereka sukar percaya pada diri sendiri. Tuan-puan, anak bukan memerlukan ibu bapa yang sempurna. Anak memerlukan ibu bapa yang membina. Jangan jadikan rumah tempat paling menakutkan untuk gagal. Jadikan rumah tempat paling selamat untuk bangkit. Saya ingin kongsikan satu kisah yang sangat menyentuh hati. Seorang anak lelaki berusia 9 tahun sangat suka melukis.
Setiap hari dia melukis dan menunjukkan hasilnya kepada ayah. Suatu hari, ayahnya berkata secara spontan, lukisan macam ni tak ada masa depan, fokus pada pelajaran. Ayat itu mungkin kecil bagi ayah, tetapi bagi anak, itu adalah hukuman terhadap minatnya. Dia berhenti melukis. Bertahun-tahun kemudian, ketika dewasa, dia berkata kepada rakannya, saya dulu suka melukis. Tapi ayah kata tak guna. Minatnya mati bukan kerana dia tidak berbakat, tetapi kerana keyakinannya dipatahkan. Ada juga kisah seorang anak perempuan yang takut menjawab soalan di kelas. Ibunya selalu berkata, kalau tak pasti, jangan cakap, nanti salah. Anak itu membesar dengan ketakutan untuk bersuara. Apabila dewasa, dia sukar bercakap dalam mesyuarat. Tuan-puan, kadang-kadang kita fikir kita melindungi anak daripada malu, tetapi tanpa sedar kita sedang membesarkan mereka dalam ketakutan. Kan bisa betul ada kisah yang memberi harapan. Seorang ayah menyedari bahawa dia terlalu keras. Dia mula berubah. Setiap kali anak mencuba, walaupun salah, dia berkata, ayah bangga kamu berani cuba. Perubahan tidak berlaku serta-merta, tetapi sedikit demi sedikit, anak itu mula bercakap lebih yakin. Hari ini, anak itu berani berdiri di hadapan orang ramai kerana satu ayat sokongan yang konsisten. Tuan-puan, keyakinan boleh dibina semula, tetapi ia memerlukan kesedaran dan kesungguhan. Tuan-puan yang saya hormati, bayangkan satu hari nanti anak kita dewasa. Mereka berdiri di hadapan peluang besar. Satu suara akan muncul dalam fikiran mereka. Adakah suara itu berkata, kamu tak mampu, atau berkata, kamu boleh? Suara itu adalah hasil daripada didikan kita hari ini. Jika selama ini kita terlanjur mematahkan keyakinan mereka, belum terlambat untuk berubah. Mulakan dengan satu ayat hari ini. Ayah ibu percaya kamu. Berhenti membandingkan. Berhenti menghina. Berhenti mengungkit kesalahan lama. Mulakan membina. Mulakan menyokong. Mulakan percaya. Kerana dunia luar sudah cukup keras. Jangan jadikan rumah tempat yang lebih keras daripada dunia. Jika perkongsian ini menyentuh hati, tuan-puan, saya jemput tuan-puan untuk tekan butang subscribe dan sertai channel Pengetua AI. Di sini kita belajar bersama menjadi ibu bapa hebat, bukan dengan suara paling kuat, tetapi dengan hati paling bijak. Semoga anak-anak kita membesar dengan keyakinan yang utuh, bukan keyakinan yang rapuh. Dan semoga kita tidak menjadi orang yang mematahkan sayap mereka, tetapi menjadi orang yang membantu mereka terbang. Jangan patahkan keyakinan anak, kerana sekali ia patah, ia mungkin mengambil masa seumur hidup untuk sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.